Ya, tap. More Arab than the Arab. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh teman-teman. Hari ini aku bersama dengan J dengan dia punya bag dia. Kita orang hari ni ada sort of staycation dekat Bukit Bintang. Nak celebrate birthday member kita orang lah semua. Stesen berikutnya Cyberjaya Utara. Kita orang dah sampai dekat Bukit Bintang. Nak pergi sarapan dulu ke? Ke nak pergi, dah pukul 11 dah, nak pergi lunch terus ke nak pergi sarapan? Masih boleh tahan ke? Boleh je. Nanti kita tanya dengan diorang, dia nak lunch kat mana kan? Kita sarapan dulu, nanti diorang sampai kita lunch sekali dekat apa, chicken rice tu. Ais americano dengan French toast. Itu saja. J dia sudah makan. Kita nak mencari gift untuk anak-anak kecil, tapi aku tak tahulah, macam rambang mata, tak tahu nak bagi apa. Sebab dia banyak sangat. Sebab dia nak bagi yang macam aktiviti untuk painting ni ke kan, ataupun tak tahulah stiker-stiker ni. Tapi macam comel juga kan, betul tak? Painting. Sebab dia dah ada colour code tu. I don't know. Apa nak bagi tak tahu. Bukan sini, MRT Bukit Bintang. Bukit Bintang. Saya sekali. Aku baru orang Indonesia. Oh ya, ini temanku dari Kuala Lumpur ya. Aku pertama kali jejak ke Kuala Lumpur. Emang beda ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, apa namanya ya? Lupa. Serumpun. Serumpun ASEAN. Chicken 3, ayam drumstick 1, lagi tu dia nak bagi apa? Sai 2, sotong telur masin 1, kerabu mangga kecil ke besar? Besar lah. Kerabu mangga besar 1. Asam boy 1, 2. Kau nak air apa? Air mineral 1. Kerabu mangga. Roasted. Ini satu ya? Iya. Makasih Ayu. Namanya Ayu. Ini saya punya. Dia dekat sini, dia ada promo. Ambil gambar dapat Sos atau kicap? free sauce atau kicap. Alright, daripada ABC. Saya milih untuk kicap. Ni. Dengan xiaoce. 1, 2, 3. Promo lah. Campaign. Gambar dengan 3 kicap. Kejap. Nak kicap? Pergi lah. Nak kicap. Pergi ambil. Okey, kali ni staycation kita orang dekat Bukit Bintang. Masih kita stay dekat apa ni, KS Hotel ni, but this time around kita ambil apartment. So the whole floor ni kita orang punya. So besar gila weh. Dia maximum pack je 10 orang. Yang ni ada satu bilik ni. Welcome to my room. Walu. So ni room 1 dengan besar. Bodoh nate ni. Ada ni. Okay. Lepas tu ni dia punya apa ni,
inilah living. Lepas tu ada lagi satu bilik yang ni. Okay, ada toilet juga. And then ni bilik yang last. Yang ni banyak sikit. Dia ada katil ni dengan kat situ queen, lepas tu toilet. Okay, and then gitulah. Ni dia punya dapur. Right, besar kan? Semalam ni apa ni, Fatin sponsor ya. Fatin sponsor rasanya aku bayar hari tu 800 something, 800. 800 the whole ni. The whole ni. And then anyway, terbaik sampai di sini sebab jalan kaki je dah jumpa Fahrenheit. Dia sebelah Fahrenheit. Dia memang kat Fahrenheit pun. Sebelah Lot 10. Sangat berbahaya ni. Kan MRT pun dekat. Kita orang stay dekat Chaos Boutique Hotel. Entrance biasa dekat sana kan. Tapi kalau korang stay apartment tu, kena ikut sini. Ni entrance dia. So you guys ikut sini. Tapi kalau nak register, kena entrance depan tadi lah. Ni kalau nak masuk yang apartment unit. So dekat sini ni dia punya entrance dia. Password dia dah bagi. So this is the whole floor ni. Unit untuk apartment. Okay. Untuk dapur, dia ada fridge, thank you. Dia ada apa ni, water, apa ni, dispenser ni, kobe. Ada tempat masak. Hotel dia bau wangi gila apartment ni. Ada tempat masak, which is aku nampak macam orang tak masak pun. Washing machine pun ada. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mana lagi seorang? Ada apa ni? Aku parking kat depan ni. Ya. Beli. Jom. Shuttle. Aku ada baju kat seluar. Boleh tolong gosok? Servis gosok. Thank you. Gosokkan baju. Nak harapkan Syaz pemalas perempuan. Chaos Hotel ni bagi aku tempat dia sangat strategi. Dia belakang Friends Outlet, Fahrenheit 88 tu kan. Chaos ini, patut Gold Tree kat sini. So dia sebelah-sebelah. Location wise memang inilah, memang bagus. Lepas tu ni pak, dia ada gift shop ni kat sini. Tu dia. Kan? Muis ke? Oh, kat sana. Apa follow saya tak? Kalau follow saya dapat 100. Apa pilih Apple ke? iPhone satulah. Dia perangan kok kalau ada influencer yang tengah buat ni kan. Tak apa ni. Sambung surah dapat RM50. Comel. Kita nak balik bilik. Aku dah tapau lagi makanan, lapar. Kereta. Kek Fatin dah ada. Yang ni je dia. Ini minta pork mat. Aku ingat RM9, dia punya RM119. Tabung dulu. Tak payah. Haus weh. Haus. Lepas tu lapar juga. Malas aku nak makan ni. Bismillahirrahmanirrahim. What is that? Fish. Ice cream fish. Sedap tak? Sedap. Jadi, satu tak jam apa. ni kau pilih lah apa kau nak. Aku ingat Omar sebab waktu tu Billy nampak postcard. Postcard. Thank you, thank you. Postcard. Okay, pilihkan uncle. Janganlah, aku pendek je yang tak boleh pelik. Aku juga di bawah. Oh, baik-baik. Nanti jatuh dia pecah. Because this is glass. Tak boleh apa weh. Tak apa. Satu jam nak Tak kisah pun. Tapi sampai dekat. Mana uncle? Ni baju mana nak bagi? Mana? Mana? Pilih. Ni. Okay, uncle mau ambil ni. Right, thank you. Tudu.
Mana ada kita? Ada kita? Beli. Aku lepas maghrib aku gerak. Tak ada tak? Tak pilih. Jual. Diorang tak sampai ni. Dia ambil kita. Dia ambil kita. Selalu buat macam mana? Biasa je ikat. Biasa je. Tak biasa je. Rumah punya nak serang ramai. Nak serang rumah ada dah kurang 3 orang. Panjang je nampak ayam. Tak suka potong rambut. Suka rambut panjang-panjang. Cantik. Panjang. Okay, nice. Stop dulu. Stop dulu. Okay, cantik. Terima kasih. Shirley. Dia tak ada muka pelik. Akar barat dengan? Akar barat dengan Aunty Ika. Aunty Ika ada satu. Mesti nak cantik kan girl. Girls kena ni. Girls kena warna pinky-pinky. Alright. Ni apa ni akar barat. Kan? So you nak bagi this one tu akar barat. Ni akar barat punya. Alright. Thank you so much. Aunty Ika. Yang tu Aunty kecil. Ni aunty kecil. Alright. Siapa nak pilih Aunty J? Siapa nak pilih Aunty J? So kita orang nak pergi dinner. Dinner. Tempat rahsia. Bersama mother. Dan orang gila. Ada siapa? Apa dia? Ada Rai. Siapa? Oh, yang Tu dua anak saudara tu. anak dara tu 2 orang. Ada si jalan depan. Dan kita nak makan kat depan tu je, kat Damascus tu. Beratur lah kot ramai orang. Kita dekat sini je. And beratur spider. Tapi macam cepat je kot dia punya ni. Cepat dah. Fatin jumpa dia orang punya schoolmate. Ni tak jumpa schoolmate. Oh, kita jumpa intern. Dia dah jumpa dah. Ni ada jumpa siapa? Artis? Soul searching. Soul searching. Khalas. Khalas. Sikit lagi. Tapi belum khalas lagi lah. Belum lagi, sikit lagi. Kita nak dan dengan dia makan bertukar halas. Sikit lagi. Kita beratur tadi daripada pukul apa? 2:30. 2:30. Kita masuk dah pasal about 1 hour lah. Dan hour lah. Tapi kamu lah malam minggu kot. Mais muka. Mais muka. Dah jangan marah buka. Marah buka. La. Tingkat berapa? Tingkat 2. Dah masuk off sekejap. Masuk dulu. Masuk. Boleh tak masuk kan? Boleh kan? Okey. Lapar. Yang this one ambil beef. This one beef. Pepperoni pan beef. And then yang part ni bagi cheese. Better with cheese. Kau pun tahu kan better with cheese. Of course lah. Kita orang nak I eat all this. ni. kita Maklub ya? nak Maklub Balem, yap. Lepas tu kita nak Damascus grill. Damascus berapa? Satu. Lepas tu kita Kiamat nak cuba dulu kan? Tu cukup lah. Air identity ada? Do you have identity? Ada. Ada ni tu ambil Ambil pot lah. satu pot, okey. Satu pot. Okay. Ni kita nak Satu pot untuk 3 orang. I tahu. Tak apa. Then girl, boy. Air apa? Air jus tak? Nanas satu. Bukan. Pepperoni pie. Pepperoni pie.
Kecil je mah. Ha? Kecil je pizza tu. Dia nak kalau tak ada ada lagi. Nak order apa? Pizza lagi ke bila nasi? Bila tu makan nasi. Tengok makanan lain lah dulu. Anak yang lagi dua tu dah tak berapa minat nak makan pizza. Memang kau. Ni kori tu je dah. Dia sedap dengan kori. Nama tu memang tahu. Ini lagi satu. Apa ni? Ni apa? Lamb Lamb cheese pie. Dia lagi dengan nasi dia. Yang ni makluba lamb. Lepas tu mix good. Tak cukup tak apa tak habis. Tapi kalau dekat shop juga. Perempuan ni Dia punya kalau je lamb dia. Mak. Sekejap. Dia punya lamb dia lembut gila. This one is Okay, 1, 2, 3. wow. Ya, tap. More error than the error. Ada. Nak apa lagi nasi lagi ada yang pergi mandi. Makan apa dia? Kids kat situ. Ada. Wah ni. Ada nasi. Oh, ada. Serius sedap. Dia punya lamb memang lembut. Ni Mandy, kita tambah Mandy lamb. Kau tambah apa? Mandy lamb. Nak makan kat sini. Ambil lah. Ambil. Sambalnya. Apa dalam ni? Ni kunafa. Kenapa? Walaupun dekat apa ni? Oh, I love it. Walaupun dekat cyber ada, dah licin. Dah kekenyangan semua. Ayo, kita ambil gambar kat bawah lah. Kita orang dah settle makan. Oh, dia punya queue. Wrong side. Oops, sorry. Situ. Hurry up, 19 minutes. 19 seconds. Woohoo. Cepat. Hurry up. Woohoo. 9. Woo. Tahu tak apa? Dia nak hantar budak-budak di mana lepas sini dengan lagu weh. Line main free weh. Cakap bayar RM10 je. Garing kita bukan tangan tak nampak. Memang dia buat macam tu supaya kita dapat tengok. Mana ada laluan lain? Awak mungkin bermimpi ni. Sebab tadi kita ni ke sana kanan. Oh. Pak. Dah. Apa yang sedap ni kata? Sedap lah. Macam ada orang urut macam ni. Macam tu. Cuba Abisha pijak dekat pinggang ni. Tak sambung basko. Tak sambung basko. Tak kan? Macam tu. Tak. Tapi kalau aku pijak atas hati. Oh, okey lah. Bodoh lah. Aku mau pijak tadi ambil lah. Penyek adik. Waktu meninggal. Ekstrim lah. Anjing
kerja lah. Aunty kecil pukul 12 pun sampai. Mak si Ika cari kau. Ha? Ika cari kau. Bonder Maxis kan? Aunty kecil second digit. Jom masuk. Kejap. Mana si Ika? Sampai. Oh tu tak kat tepi tu. Dah ada kat sana. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Fatin and Amisha and Barak tu. Happy birthday to you. Oh. Pukul 12 lebih. Rambut. Ambil gambar dulu sekejap Tadi pun dah tak betul. Really nice ya. Macam very moist. Tengok ada golden. Lupa pula nak bagi. Tu. Mana cepat? Oh, Aunty J bagi baby. Aunty Oma. Semua sekali bagi. Tu. Aunty Oma. Dia macam ada Abisha tu, Abisha. itulah. Abisha kata dia nak promote bag dia dari Cina tu. Mana Muiz Daris. Kau punya ni. Apa Bag lah tu. aku nak tengok. Alah, ni bukan blind bag. Sama kecil. Besok lah. Sama. Dasar perempuan ni malah larat. 083. Berapa pieces? How many pieces? 29. 29 pieces. 29 step to good dish. 99. Oh. How many? 99. 99. I have 226 plus. Apa lagi? Ada apa lagi? Arya di pagi-pagi dia dah bangun dah 6 lebih. Menyambung aktiviti menampas Tika. J tengah bekerja. Kita nak pergi breakfast. Aku nak pergi apa ni? Aku nak pergi morning brisk walk dekat KLCC Park pun malas gila. Ngantuk. So kita nak keluar breakfast kat sini je, kat area Bukit Bintang ni. Okay, good morning. Hari ni hari Ahad. Kita orang nak pergi breakfast dekat, aku rasa kat dia ada side kat tepi tu. Tak jadilah nak morning walk, brisk walk, malas. So breakfast je dulu, lepas tu balik sebelum hotel. Lepas check out tu nanti berjalan lagi sebelum balik. Dah check out semua. Kita pergi apa? Pasar seni. Tu tak? Dek. Mana? Dah pakai kasut ke belum? Pakai kasut? Nak tengok pakai kasut. Siap-siap. Nanti Ika pergi letak barang dia dalam kereta. Okay, kita dah check out. Nak pergi ke pasar seni. Dah, sudah. Ya ke? Dia kerja sebelah tapi tak pernah bisa terima cash. Oh ya ke? Lah, first time ke Mus? Besar. First time. I pergi sama kecil sampai besar. I pernah pergi lah 2-3 kali tapi kecil lah dulu. Yelah. Now nombor. Lain ya. Lain. Ini je Simbang Kelang kau tahu kan? Orang yang duduk KL tahu kan? Jom.
kita masuk ikut main entrance je lah, kiri. Kiri. Ha. Yeah. Daya Bumi, one of the building. Oh, dulu aku lawatan sekolah darjah 6 pergi Daya Bumi je. Before Petronas ada building sendiri Daya Bumi lah dia punya HQ. Faham tak? Before Petronas tu. Lawatan sambil belajar darjah 6 tahun 1990. Daya Bumi. Oh, bagi ni. Cik ada cyber cik. I'm happy. Perfume. Okay. Thank you Danny. Thank you, Danny. Jom. I like it. Oh, sedap dalam bau dia kau. I like it. Trip yang akan datang tak tahu kat mana. Happiest birthday fabulous one. Thank you semua. Happy birthday Fatin. Thank you guys. Thank you for the present and the memory. Oh. Thank you. Jumpa lagi, okay? Jumpa lagi our next trip nanti. Terima kasih Mus. Thank you so much. Jumpa lagi. Okay, bye. Assalamualaikum. Tidur dah. Okay, bye. Okay. Thank you so much tau. Thank you so much. Thank you. Bye. Alright.